Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini secara khusus hari Jumaat 12 hari bulan Disember, jam lebih kurang 7.45 malam. Dan secara khusus saya merujuk kepada satu laporan media utusan pada hari ini diterbitkan lebih kurang 4 jam yang lalu yang bertajuk "Sebarang tuntutan tidak boleh terpisah daripada perlembagaan", memetik ucapan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, di mana dalam laporan tersebut di peringkat pertama dinyatakan dengan lanjut, buka kata, "Saya tak peduli siapa, parti mana, pengaruh mana. Kalau saya mahu didokong sebagai Perdana Menteri, saya mesti pertahankan prinsip perlembagaan." Tutup kata. Now, benda yang betul dari segi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita wajar sokong. Benda yang salah, semestinya kita akan kritik dengan cadangan yang membina. Berkaitan dengan petikan Anwar Ibrahim dalam utusan yang telah saya rujuk tadi, di mana beliau merujuk kepada tuntutan DAP baru-baru ini untuk menekan kerajaan menerima kelayakan UEC dan mengiktirafkannya di bawah konsep pendidikan ataupun polisi pendidikan negara kita. Pada 9 hari bulan yang lalu, 3 hari yang lalu, saya telah pun mengeluarkan satu video di mana saya telah menyentuh kenapa tuntutan UEC itu melanggari keluhuran perlembagaan dan juga melanggari polisi perpaduan masyarakat. Justru dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat kenyataan umum bahawa beliau tidak boleh menerima tuntutan mana-mana pihak untuk apa-apa perkara, secara khusus tuntutan pengiktirafan UEC, sekiranya bercanggah dengan perlembagaan adalah satu pendekatan dan pegangan yang betul dan sah. Kedua, oleh yang demikian, kita wajar menyokong keputusan Perdana Menteri yang memegang kepada isu perlembagaan. Dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri sekiranya apa yang diucapkan di Langkawi sebelah tengah hari tadi terus dipegang dan dijawab secara rasmi kepada parti DAP, sama ada Ngah Ko Meng maupun kepada Anthony Loke, bahawa tuntutan itu tidak boleh dilayan oleh mana-mana kerajaan. Ketiganya, di sinilah bukti apabila sesuatu perkara dilakukan dengan betul mematuhi kepada peruntukan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, menjadi kewajipan kami, rakyat biasa, pengamal undang-undang, untuk mengesahkan kebetulannya dan menyokong keputusan seperti itu. Saya tidak mengambil pihak politik. Saya mengambil pihak keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru sekali lagi saya menyatakan pegangan Perdana Menteri berkaitan penolakan tuntutan UEC di atas isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah wajar, tepat dan wajar disokong oleh rakyat Malaysia. Akhir sekali, terdapat juga beberapa pemimpin muda DAP yang telah menyuarakan kononnya kita telah menerima pengiktirafan GCE O-Level dan A-Level yang dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Maka kenapakah UEC pun tidak boleh diiktiraf? Bezanya cukup jelas. O-Levels dan A-Levels dikendalikan ataupun diwujudkan di negara England, di mana bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia mereka adalah bahasa Inggeris.
Tetapi UEC ni adalah tuntutan oleh pihak-pihak sekolah swasta di Malaysia yang mengajar UEC tanpa bahasa pengantaran bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dan Malaysia wajiblah patuh kepada polisi dan peruntukan perlembagaan berkaitan bahasa kebangsaan. Itu bezanya. Kalau nak samakan, mestilah samakan buah apple dengan buah apple, bukan buah apple dengan buah limau. Itu jauh berbeza. O-level, A-level adalah dari England. UEC, sekolah swasta Malaysia, berada di Malaysia. Maka betul dan tepat seperti mana Anwar Ibrahim mengatakan, UEC wajar terlebih dahulu mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran, mematuhi Perkara 152 dan juga Akta Pendidikan dan Akta Bahasa Kebangsaan sebelum pun boleh dinilai atau dipertimbangkan berkaitan dengan isu pengiktirafan nanti. Sekian. Terima kasih.